Saya nak tanya, kenapa orang Muslim kadang-kadang dia tak benarkan yang non-Muslim cakap bahasa sendiri? Sebab kadang-kadang ada yang tak benarkan kita cakap bahasa Cina, macam tak hormat dia orang. Okey. Pertama, kenapa orang Muslim tak benarkan orang cakap bahasa lain daripada? Pertama, tak ada bahasa Cina. Ada orang Muslim Cina. Di negara Cina, orang Muslim pergi ke Xi'an, pergi ke Lanju, pergi ke kampung-kampung, orang-orang ni Cina. Mereka bercakap dalam bahasa Cina. Artinya, orang Muslim boleh je cakap Cina. Orang Muslim ada yang cakap Tamil. Orang Islam di India. Ada orang Muslim cakap English. Jadi, ada yang cakap Arab. Jadi Islam tak pernah kata satu je. Bahkan Islam, Quran menjelaskan di antara tanda ayat Allah itu, dia menciptakan manusia ini berbeza-beza bahasa. Apa tujuan dia ciptakan? Dia kata dalam surah Hujurat, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tadi mungkin Bazar Syakirit ke apa sebut tadi. Kami ciptakan kamu dari lelaki dan perempuan. Kami ciptakan kamu berbagai-bagai bangsa, berbagai-bagai tribes, kabilah, supaya kamu to know one another. Supaya kamu kenal antara satu sama lain. Jadi, nak kenal apa? Kenal bahasa, kenal budaya dia, kenal. Kenal itu bukan mesti, kenapa orang Cina pakai baju ni? Okey, kerana di tempat mereka macam ni. Saya kenal. Tapi saya percaya Islam agama yang benar. Islam tak pernah, Tuhan, sebab itu dalam Islam tidak ada imej Tuhan. Kalau ada sebahagian, mungkin saya minta maaf ni umum. Kalau kita kata imej Tuhan tu macam orang Melayu, mana boleh? Tuhan untuk semua bangsa. Kalau imej Tuhan tu macam orang putih, mana boleh? Orang Inggeris. Tuhan bukan Tuhan orang Inggeris saja. Kalau imej Tuhan tu macam orang Arab. Tuhan bukan Tuhan orang Arab saja. Dia ciptakan semua manusia. Imej tak adil. Imej tak adil. Kan sebab tu Tuhan beyond imej. Tak ada imej, no imej. Jadi kenapa ada orang tak bagi cakap bahasa Cina? Itu bukan orang Islam. Itu keadaan di sesebuah negara. Saudara pergi ke UK, nak interview, nak pergi mana, dia suruh cakap English. No English, no job. Kan? No English, no citizenship. Kan? Itu peraturan negara. Di Malaysia, oleh kerana dominasinya ialah orang Melayu, bahasa rasminya Melayu, maka cakap Melayu. Tapi kalau ada orang Melayu tengok orang Cina duk cakap Cina sama-sama Cina, dia pergi marah. You Cina kah? Pasal apa you cakap Cina sama-sama you? Tak boleh lah. Itu dia memang ada masalah. Itu tak mungkin lah. Tapi kalau dia kata kalau awak datang ke pejabat, awak cakap bahasa Melayu sebab semua orang faham bahasa Melayu. Itu standard praktis, bukan ditentukan oleh Islam tapi pentadbiran. Pergi ke China pun ada, ke India pun ada, ke Barat pun ada, standard yang seperti itu. Okey ya? Terima kasih.